Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang saya berada di Arafah, iaitu di Jabal Rahmah. Inilah di belakang kita ni Jabal Rahmah. Nah, cerita dia, sini peristiwa yang berlaku. Di sinilah pertemuan semula Nabi Adam AS dan juga isterinya Hawa, ya, setelah terpisah selama 300 tahun dan dipertemukan semula di Jabal Rahmah ini. Dan Jabal Rahmah ini adalah tempat di mana jemaah-jemaah haji akan berwukuf di area Arafah pada 9 Zulhijjah. Jadi kesimpulannya, apa yang saya nak beritahu kepada jemaah-jemaah yang berada di luar sana, jika dipilih menjadi tetamu Allah SWT mengerjakan ibadah haji, usahakanlah untuk dapat datang ke kawasan Jabal Rahmah ini. Kerana apa? Kerana di sinilah kita akan merasa feelnya suasana haji. Bila mana orang datang ke sini, orang berwukuf di sini dengan penuh tawajuh untuk berdoa kepada Allah SWT, memohon apa saja pada hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah. Sekian dahulu daripada saya Ustaz Haji Ramlan bin Porigi yang membawa grup pada hari ini, grup Hijrah Manasik. Okey, dah, semua dah dah. Jom. Hijrah Manasik.